Nama saya Muhammad Nur Syahir bin Muhammad Awal, boleh panggil Syahir. Selama 2 hari ini bersama dengan Dr. Azizul Ammar. Sepanjang 2 hari ini saya dapat belajar berkenai dengan teknik first aid training ni, iaitu terutamanya teknik melakukan CPR, teknik ketika berhadapan dengan mangsa tercekik, ataupun teknik berkenaan dengan yang luka-luka ataupun patah dan sebagainya. Apa yang paling saya suka tentang belajar dengan Dr. Azizul ni adalah Dr. Azizul menggunakan pendekatan dengan cara yang mudah untuk orang faham lah. Maksudnya dia bagi satu situasi yang berlainan, lepas tu dia kaitkan dengan objektif pembelajaran ni. CPR ni sangat penting. Seperti apa yang Dr. Azizul bagi tahu, sekurang-kurangnya satu orang perlu tahu dalam satu keluarga tu. Sebab kita tak tahu bila-bila masa kecemasan ataupun situasi macam tu boleh berlaku di hadapan kita. Kalau kita tak tahu, dan jadi kita mungkin akan terkilan lah sebab kita tak dapat bantu. Ini merupakan kali kedua saya join training ni. Saya akan bagi 10/10. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain, daripada Hosiden Elektronik Bandar Baru Bangi. Selama 2 hari saya join program ni sangat-sangat seronok dan saya rasa excited sangat sebab cara belajar dia tak boring sebab dia ada teori, praktikal and banyak benda baru yang saya belajar. Macam sebelum ni kita rasa macam apa yang kita buat betul, tapi sebenarnya banyak benda yang tak betul kita buat. So program ni sangat-sangat bagi ilmu yang banyak dan manfaat sangat. So sangat good untuk korang sama ada first time ke, dah pernah ke, kalau masuk program ni pun okay, still refresh apa yang dah tahu. Saya rasa ilmu CPR ni sangat-sangat penting sekarang sebab kita tak tahu bila-bila masa saja boleh jadi emergency sama ada keluarga kita, orang luar. Kalau keluarga kita dapat bantu. Kalau orang luar pun kita dapat bantu juga. So sangat-sangat penting lah sekarang untuk kita tahu ilmu CPR ni. Daripada rate 1 ke 100 saya bagi lebih 1000/100. Saya Amir Alif Amiruddin, salah satu peserta daripada Dr. Azizul. Hari ini dah semalam, selama 2 hari saya menjalani kursus first aid, CPR dan cara menggunakan AED. Selama 2 hari saya join program ni, banyak benda yang saya belajar, banyak benda yang saya tahu dan saya boleh praktikan kat tempat kerja saya. Suasana belajar amat best, happy. Tenaga pengajar pun okey and team untuk program ni pun best. Sebenarnya setelah saya belajar dalam program ni, sebenarnya penting lah. Setiap orang perlu tahulah sebenarnya teknik CPR, bagaimana nak menyelamatkan orang-orang di tempat awam kalau berlaku satu kecemasan lah. Saya bagi 10/10.